main-main. Kau nak ke seberang kan? Tolong aku. Tolong apa? Apa? Hutan sana tu dia perintah Raja Beruang. Semua penghuni hutan sukakan Raja Beruang. Aku tahu. Jadi, buat apa nak kacau? Bukan aku yang nak. Raja Gajah. Tolonglah kancil. Sampaikan pesan tu. Tak nak. Kau pergilah sendiri. Ish, aku tak berani. Tolong ya. Macam mana aku nak cakap pada Raja Beruang? Percaya juga aku tangkap kau. Mesti sedap rasa daging kau kan? Tidak. Kau tak boleh makan aku. Aku bawa utusan Raja Gajah. Kau bawa utusan Raja Gajah? Ini mesti salah satu muslihat kau, kan Kancil? Ini betul-betul. Aku ada pesanan yang kena disampaikan pada Raja Beruang. Pesanan? Ada aku kisah? Pesanan ni penting. Melibatkan hidup mati semua penghuni hutan. Apa pesanan tu? Tak boleh. Susah hidup kita nanti. Sebab tu aku kena segera sampaikan pesanan ni pada Raja Beruang. Cepat, lepaskan aku. Dengar tu, Raja Gajah dah sedia dengan askarnya. Kalau berlengah lagi, habis kita semua. Pergi, cepat pergi. Sampaikan pesanan itu. Aduh! Sakitnya punggungku. Wahai Raja Beruang, apa dah jadi? Kancil! Tolong cabutkan duri-duri landak di punggung beta ni. Sakit sungguh. Maafkan Patik, Tuanku. Patik tak sengaja. Patik terkejut. Tuanku tiba-tiba menyapa Patik. Tak apa. Tapi tolong cabutkan duri-duri ni. Cepat! Baik-baik. Sebenarnya, Patik ada pesanan dari Raja Gajah. Oh ya? Dah lama beta tak dapat apa-apa pesanan dari raja-raja binatang. Apa pesanannya? Raja Gajah ingin menakluk hutan rimba ini. Semua penghuni hutan dikehendaki tunduk di bawah pemerintahan Raja Gajah. Gajah yang berbadan besar. Lalai panjang. Dan apabila berjalan, hentakkan kakinya, buatkan hutan bergoncang. Ingin memerintah hutan ini? Habislah kita. Raja Gajah kejam. Tak mungkin kita boleh aman seperti pemerintahan Raja Beruang sekarang. Kalau macam tu, kita lawan. Raja Beruang, jangan menyerah kalah. Mana kita boleh bersaing dengan pasukan gajah yang kuat tu? Mereka dah lah besar-besar. Ganas pula tu. Sini. Aduh! Untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Wahai kancil, apa gerangan kau datang ke sini? Aku diutus oleh Raja Beruang untuk memberitahu jawapan pada pesanan tuanku, Raja Gajah. Teruskan. Adakah tuanku pernah berjumpa dengan Raja Beruang? Tidak. Raja Beruang tak akan tunduk pada pemerintahan Raja Gajah. Apa?
Tidakkah dia tahu akan kekuasaan dan kehebatan aku, Raja Gajah? Ha? Hah? Ha? Ini bulu Raja Beruang. Panjang dan tajam. Kalau bulunya saja dah begini, tuanku bayangkanlah bagaimana menakutkan rupa Raja Beruang.